Dia tak stopkan gurau tu. Standard orang dia stop, tapi dia lagi layan sambung, dia counter. So benda tu yang menyebabkan okey makin lama alhamdulillah makin selesa. Kalau kita tengok kumpulan Nanas ni, walaupun gandingan baru, tapi nampak macam serasi kan. Persembahan setiap minggu di Musikal Lawak Superstar musim kelima pun boleh tahan gandingan orang baru dan lama ni. Kata Nami, hubungannya dengan Syashik dan Aceh semakin rapat selepas mereka berhubung dalam program berkenaan. Wah, patutlah sekarang ni tengok rapat macam je. Saya rasa dapat kelainan di tahun ni, dapat fresh punya idea-idea. Bila kita start berjumpa tu, idea yang diorang tonjolkan ni, saya rasa satu idea yang memang membuat-buat. Macam ini idea yang macam lama disimpan. Saya absorb saja apa idea yang diorang nak keluarkan supaya kita nak deliver dengan cantik lah. Supaya kita tak nak hanya satu kepala saja. So mungkin minggu ni bawa idea dia, minggu depan bawa idea dia, ataupun gabungkan tiga-tiga idea macam tu lah. Tapi saya nak bagi sikit pujian lah. Sebab sepanjang saya mengenali Syashik, saya macam kurang percaya dia ni penulis sebenarnya. Bila dia present dekat kita orang cerita-cerita yang dah ditulis rangkanya, macam wah bijak. Macam tu lah. Banyak lah Syashik banyak bagi idea. Dia memang penulis. Sama. Saya pun minta abang bantu Nami pun. Saya minta. Saya bukan ya Allah. Bekerjasama dengan orang kata generasi baru ni untuk golongan pelawak ni, okey ke Cik? Sebagai seorang, layak ke aku digelar senior? Wallahu alam, tapi pandangan masing-masing lah. Kalau masing-masing menganggap aku senior, aku rasa ini adalah antara, kalau batch untuk Majok Mega, dia antara yang last lah. Tak merasa. Dia tak merasa. Tapi bila dia meletakkan aku sebagai senior, sebagai seorang senior, kita kongsikan pengalaman, teknik dan apa yang kita tahulah dari sudut amalinya. Tapi dari sudut idea yang fresh untuk mengikut peredaran zaman, saya rasa diorang punya idea-idea yang baru, yang idea-idea yang lama membeku nak diterjemahkan untuk kita persembahkan kepada orang dalam Musikal Lawak Superstar pada kali ini. Itu yang dianggap senior. Saya akan bagi saya punya ilmu ataupun pengalaman yang saya ada lah. Tak adalah sehebat mana, tapi pengalaman yang saya ada boceh bersama sebelum-sebelum ni dengan warna yang dah tutup kan. Jadi itu pengalaman-pengalaman tu kita kongsikan. So macam mana so far orang kata ialah nak bekerjasama dengan Aceh ni sendiri, Nami dan juga Syashik? Impian untuk bekerjasama sini. Bukan mic. Dia Kau depan duk. Kau depan dia kau bagi hajar kau ni kan. Kalau kepala kau kata kau bunyi. Tak. Tapi bukan mic. Sebenarnya niat untuk bekerjasama ni, saya dengan Aceh, kita orang ibarat terhenti. Ada satu program tu memang kita orang masuk, tapi rezeki tak menyebelahi kita orang waktu tu. Memang kita orang tewas. Saya kena akui benda tu. Tapi time tu saya rasa tak puas. Rasa macam nak try lagi kerja kan, tapi tak ada ruang dan peluang yang sesuai mungkin lah waktu tu. Dengan Syashik pula, saya memang rapat dengan dia sebab waktu first saya masuk MLS dulu, saya banyak berborak dengan dia untuk lain grup lah selain daripada Ubi time tu kan. Luar daripada grup saya memang saya banyak borak dengan dia sebab saya tengok dia pun dia baru try masuk MLM. So saya macam anggap dia pun mungkin budak baru kot, boleh lah borak dengan dia kan, nak tanya pengalaman dia dulu first time macam mana. Sekarang dapat pula sekali dengan Nana. Kerja pun banyak kali dah. Terlalu banyak kan. Hari kita ada habis MLS banyak habis lah. Saya dengan Nami, niat saya dengan Abang Aceh ni memang dah lama bang. Bang, segan dia sini. Takut Makcik saya nak satu grup. Gagap jangan kau. Saya risau. So macam mana awak sini selaku orang sini nak orang kata kontrol mereka ni, adik-adik ni, untuk orang kata yelah ikut orang kata, senang cakap awak ni anchor untuk kumpulan ni lah. Untuk diorang ni tak perlu pun kita terlalu nak menjadi gunakan kuasa veto kita lah. Kau kena dengar, tak. Sebabnya diorang ni bukannya budak-budak, tahu bezakan mana mesranya satu kumpulan, mana bondingnya satu kumpulan. Kalau kita bagi layanan yang terbaik sebagai seorang senior, dia pun respect kita sebagai seorang senior dengan keadaan yang lebih baik. Langsung tak nampak macam saya ni senior. Nak tanya jugalah kan, bila Aceh ni kita tahu dia orang senior, orang lama ya dalam industri ni kan. So macam korang ni bila nak bekerja dengan dia takut tak sebenarnya? Sebab saya rasa Aceh ni seorang yang serius di luar. So dari segi macam mana, dari segi seniority dia apa semua, ada tak benda tu terbawa-bawa juga bila dalam korang praktis ke bagaimana? Saya tak ada rasa takut tu, tapi saya segan sebab apa yang Abang Aceh buat, kebanyakan benda tu saya buat juga. Contoh macam main motor, bidang lawak of course lah, menyanyi pun sama, kita orang boleh juga menyanyi dan ada keluarkan single juga. Saya tak rasa takut, tapi saya rasa segan. Sebab segan tu sebab apa? Sebab saya rasa dia lebih bagus daripada saya. Saya merasakan benda tu. At the first memang rasa macam tak baca lah, tapi bila kita try, dia benda nak senang bonding ni kena try gurau je sebenarnya. Bila kita bergurau, dia tak stopkan gurau tu. Standard orang dia stop, tapi dia lagi layan sambung, dia counter. So benda tu yang menyebabkan okey makin lama alhamdulillah makin selesa. Tapi saya nak sentuh sikit bab Abang Aceh
Aceh cakap tadi, bila dah senior mula rasa ada kuasa veto kan. Tu kan saya cakap, abang Vito Kushairi memang okey. Dia tak ada masalah. Bukan. Vito Kushairi pun dia bisa. Bukan, dia lain.